Leh orang buat maksiat. Padahal dia buat maksiat pun dia jahil. Ni lagi tu. No, tua dah buat maksiat lagi. Padahal dia buat maksiat pun dia jahil. Kalau dia tahu dia tak buat. Gitu nak pelemah diri tu nak molek orang nak ngod kita. Nah, bodoh ke? Orang gaya kau main hak tak tentu kali. Ni lah kita ni. Bodoh nak buat dia. Tak ada mengalami, tak ada pengajian. Dia buat ibadat, dia buat maksiat padan dengan kelas dia tu. Kita ni tak padan dah, insya-Allah. Kita tidak budak dah. Hina sama maknanya. Pak Nami. 50. Ya ke? 50. Maka tengah tu, maka 50 ke? Maka ialah. Maka inilah kau. Maka inilah tidak ia dak. Dah. Apa? Itu dia. Jalan situ dah. Jalan ni. Ambil data tu pagi. Ambil data tu. Kat dang. Ambil kat dan sekalian mereka itu. Dalam taat tu deh. Dua puak ni pastinya ulama Saufi. Ulama biasa-biasa ni. Dan sekalian mereka itu taat. Patuh. Turut. Puak ni. Maka barang siapa disuruh, artinya ditutup. Disuruh ni. Ditutup akan dengan dia ibadat. Maka di dalam kerajaan ni, dekornya barang siapa ditutup dengan kasihnya Allah. Iaitulah pudihnya. Pudih kelebihan. Anggerahinya. Lemah lembutnya Tuhannya padanya. Kasihnya. Sebab dia Ar-Rahman ni. Ar-Rahman ni dia umum. Ar-Rahim tu baru tertentu. Kita ada baca sama kan? Dalam semaya tu Ar-Rahman ni dia umum. Mana tak kira kapil, lak, gabo pun. Dia ui belaka, deraka, tak deraka pun. Ar-Rahman sifat dia semula jadi dah. Ar-Rahmi ni, Ar-Rahim tu, kata, duk tanda, duk cetak sosok tu, Ar-Rahim lah. Biasa orang Ar-Rahim tu, boleh lah. Lah ni tak apa, kok topik batuk pun. Tak beza, sifat dia asal. Ni pudih, kurnia ilahi ni. Anggerahi dia ni, lemah. Allah. Pemberiannya lepoh dia ni. Maka inilah iktibar. Dua puak ni. Duk suruh. Artinya duk meletak tu. Dituju hak Tuhan kasih. Cari hak Tuhan saya. Wirid ada Haji Tok kenali kan? Tok Malik tu. Wirid dia petih lah. Hari Jumaat sepun ni, dia baca cuma makna petih lah. Dia baca 80 kali. Hari Jumaat ni. 80 kali habis lah. 80 kali. Waladha tu lah. Waladha. Hari Jumaat tu. Dia buat wirid. Wirid tu dia tak tinggal tu. Tok kenali ni. Tok Malik lah. Wirid dia tu dia tak tinggal. Hari Sabtu 77 kali. Fatihah juga. Al-Fatihah juga. 77 kali. Tu dia. Tehah jugalah. Tehah tu juga. Jadi dia baca tu untuk gapo tu. Nak menyuci batin dia dan menyuci zahir dia tu. Tu. Nak cuci lagu tu lah. Tu. Bah. Tu.
Hari satu Ahad. Dah. Dia baca 60 ni. Wirid dia tu. Ahad 60 ni. Tu. 60 ni kali khotel. Tu 77. Hari Jumaat 80. Dah. Nak beki batin ni, bukan nak guano dah. Kita ni coba kita lele ni dunia ni. Hari Selasa. Tu dia. Senang dulu. Senang. Hari Senang. Tu dia saat ni 77. 60 kali. Baca. Hari Selasa tu, dia baca. Tu 50. 5 kali. Isni? Nak wilayah syirik tu. Apa? Hari Isni. Hari Senang? Tadi ke? 60. Ni kali kau? 60. Tu. Nak menyuci batin ya demo ni. Dah. Lah. Kita tak ada baca siapa situ kena oleh 2 kali puasa banyak. Tu hari Rabu pula. Rabu. 55 kali. Nak menyuci kebatinan. Ada sirik kau pasik kau celah tu. Ang habislah. Yang habis. Aku baca dengan itulah. Khamis. Khamis. Tu Khamis tu 44 kali. Faham hilang segala kupu. Zalim hilang dah. Tu lagu itulah dia wirid dia ni. Tu saya buka begitu ke dia. Nak buat mana? Masa dia tu tidak kalut, tak ada main ni. Kalau dia baca ngajar, dia tidak baca wakah gitu. Ni baca pohon gitu ya. Apa kayu ya? Apa kayu gitu. Ama manusia kat dia. Ada duduk skripsi meja tak ada duduk situ ya. Nak moga, nak kau mau tabak je dah. Tu dia. Pak duduk ikut-ikut. Asal kau teduh sikit lah. Inilah kata dia tiap-tiap ibarat qada tu. Iktibar bagi tiap-tiap qada. Tu. Mak mana tu buka boleh baca. Mak mana amalan kita boleh kata tu. Tapi orang yang muhibbi, orang yang Tuhan telah kasih dah. Dia makrifat terbagilah makannya kelah-kelah tu. Orang ni lagu ni, orang ni lagu ni. Kita tak ada uik sahabuk. Bila nak berkat duduk. Tak berkat lah duduk tak ada wirid ni. Kena banyak wirid lah buat nak cuci tu. Jangan dulu kehawa nafsu aja. Dia makan. Tak dah makrifat tu lebih tinggi makannya kerana bahasanya makan itu regejah tu ibadat. Gapo dia ibadat? Ngaji. Napa? Amal ngaji sebab menikah tu. Kalau muka jadi kat ibadat dia tu. Itulah bidayah, itulah permulaannya orang ni. Dan maka muhabbah itu hidayah, petunjuk. Dan maka makrifat itu nihayah. Baru habis makrifat dia. Nihayah tu barulah selesai. Kelih molek di potik hati dalam. Nama tengah lek kiri tu. Potik hati-hati ni duduk lek kiri.
tambah kiri tu. Kelih molek. Nah. Mari warna dulu. Kita ni duk bobel-bobel. Nah. Napah menyawa pemain mana dulu. Pas dia asal usulnya siapa dia tu. Nah, kuasa situ tu. Tu. Cu kita alis tapak. Nak boleh kecek mari warna. Nah, nak boleh tahu mari warna. Nah, tentu ada tempat ujung dia. Tidak kata orang boleh kecek dah lidah ada. Ada. Belana orang ada lidah tak boleh kecek. Begitu juga orang ada mata pun. Belana orang ada mata tak nampak. Tengok seperti juga. Yang kata luar ni, alat ya. Oh. Mana dia nak ni? Di batin hati kelih molek. Ada masa awak amal kita tu kelih. Ya. Dia kita nak kosak taruh takjing tu kan. Kelih di batin hati tu lah. Mari. Aku nak perbuat semaya goni tu. Mari warna. Dah. Besarnya pekerjaan Allah. Hei, ungguh pasal apa pula? Lah macam-macam. Nampak? Tu dia. Kelih gitu ya. Kita setara mana lebih, kita setara mana tinggi, kita setara mana. Tak. Semua tu dak pakai haki lekeh tu. Duduk kita duduk menopai asalahnya. Allah, tu dia. Tak sedut menyahulah, nuah kau gapo apa. Tak. Tu asal tanah kering ya belakangnya. No, gitu ya. Cuma coba kat tahap kodok dengan dunia kelip mata ni. Ya, tu dia. Jikalau kau kehendaki. Jikalau kita tu nak kehendaki, nak nilai, nak beza, tu dia. Nah, katalah maka ibadat itu maka orang berkehendak. Orang berkehendak kepada Allah Taala. Ibadat kan ni. Hak luari tu. Hak semaya tu hak tertuduh. Hak lain daripada tu dia panggil ibadat. Jangan duk selih dengan ngagap-gap. Yang ada uji, ria semua. Kabur yang we ada. Kalau mari pun mucak panjang. Tu dendeng molek, kelih molek. Dah kenal diri kita siapa dia. Boleh kita kata ni mari ruana. Boleh jadi lagu ni tu mau ikut mana. Tu ada sesuatu. Tu yang kita kena pelera ni. Kelih orang awak maksiat. Padahal dia maksiat pun dia jahil. Ni lagi tu. Tua dah awak maksiat lagi. Padahal dia awak maksiat pun dia jahil. Kalau dia tahu dia tak buat. Gitu nak pelemah diri tu nak molek orang nak ngod kita. Bodoh ke? Orang gaya kau main hak tak tentu kali. Ni lah kita ni. Bodoh nak buat dia. Tak ada mengalami, tak ada pengajian. Dia buat ibadat, dia buat maksiat padan dengan kelas dia tu. Kita ni tak padan dah, insya-Allah. Kita tidak budak dah. Hina sama maknanya. Tu nak makan kerja orang ni tu. Saya kan nak kiblah tu. Nak kena kita. Dah. Tu dia. Dah tak layak tu. Makan mak lipat itulah makan orang sepenuh daripada segala hamba Allah. Tu dia. Siapa ada kerja mak lipat lah payah. Basuh cuci, lembar cuci, bilah cuci. Segala ilmu pekoh dia. Pekoh dulu molek. Usul din molek. Tasawuf molek. Barulah dia tu sepenuh. Ni pekoh kita tak tahu ke mana-mana. Sekat pekoh. Ni tahu syarat terkebir tu hirai apa putih. Terkebir dia ada syarat, tak ada syarat tak boleh.
Nah, kita nak gulanya you, ya kena ada syarat dia. Goning lawan goning. Kalau buh tak tu kalu lah. Tak ada, tak ada syarat. Tu benda tu ya, apa putih, lapan putih ya. Lapan huruf ya. Alif, lam, ha. Alif, ka, boro, akbar, pak, Allah, pak. Lapan putih ya. Kena sepenuh dalam 10 syarat. Kalau cacat so ya, habis. Penuh. Tapi kita tak lalu dengan dia, tak berasa ke dia. Tak berasa takut, tak berasa duka cita, tak pandai apa. Bimbangnya kita takut muka lain, tak pandai muka lain, tak pandai kot tu, tak pandai kot ni. Tak pandai ada lebat ni, tak apa. Kalau habuk, tak kerti kita kata, tak. Tu mugi tu. Kena berak pekoh tu. Dia pergi ku usul ting. Dalam semaya dia ada 3 ilmu. Tak boleh cerah. Tak boleh cerah dah. Sama kita hak lisan kata lillahi ta'ala nya. Usul din kata gapo. Usul din royak lah ni. Pas tasawuf kata guana. Semua tu nak ada belaka barulah jelas. Dia tak boleh cerah ilmu 3 beradik. Cerah ni rusuk habis ya. Artinya di syariat ni di bahasa Rasul kita. Kebila rokok lah. Tu sifat Nabi kita buat gitu kita. Usul din tarekat ni tu Nabi kita hak batin tu. Gini. Tasawuf dia tahu pula dalam tasawuf ni gapo benda jadi munuh amalan. Kena reti pula dah. Banyak mana buat apa dah punuh. Buat gapo? Saya ada apa lah. Kata itulah ilmu tak ada dah nak ukur Melayu tak ada dah. Tu dia kata apa dalam kitab-kitab lain. Dulu pada perdu ada perdu tu. Bagi kau perdu tu ada perdu dulu. Apa dia? Ilmu dah. Dulu pada kita nak buat tu, dia kena tahu dulu. Dulu daripada perdu ada perdu. Kena ada ilmu dulu. Haji kita dekat. Budak sekolah lah. Ngaji. Pas dalam perdu ada perdu pula. Dalam semaya tu ni. Semaya dah tu. Perdu dah kita buat tu. Ada perdu pula dalam tu. Gapa dia nama muka. Dalam perdu ada perdu tu. Ingat hati tu. Kalau bawa saja hati tak ingat lara. Jadi ada perdu. Tak ada lah perdu dalam perdu. Perdu tu kita buat dah dalam tu nok tu. Dalam perdu. Dalam buat tak ada perdu. Pasal lagi. Dah. Dalam perdu sunat ada. Dah. Dalam perdu tu ada sunat pula. Mana pula? Dah. Tak kalau mana ada sunat dalam perdu, ada perdu tu. Artinya basuh muka tu ni. Ni kerja mata rapak basuh muka. Tak rata pakai bila air wuduk. Nak celek tak boleh kerja tak rapak. Tak rata air. Tak rapak dah kita kerja kan. Celek molek belah pedih sikit pun. Nak rata wuduk tu. Dalam perdu ada sunat tu mana? Wah lubai daun tu ni. Kena korek-korek sikit lah. Dia duk cocok duk korek ni. Itu bahasa baca kan. Dia kulit lagi dah. Dia ngukuk kan Adin. Kita ada suruh hot ni. Dia tak rata dalam ni. Jadi tak kena. Tak kena. Di akhir perdu ada perdu pula ni. Mana? Akhir perdu tu ada perdu pula.
Ya, selesai wisalah, ingat nak buat pulak. Lepas pada ni. Asal ke, tak kira lah. Lepas asal nak buat pulak garit. Mari nak empat. Tu dia. Bubur sama. Sakanya pala boleh ni. Dia tak ada buat pun dia niat dah. Seolahnya. Sepun aku dia buat. Tak dah tu aku nak buat garit pula. Lalu asal. Aku pas garit aku nak buat isya pula. Belanja ada gitu. Tutup teh dia tu. Bubur sama ya. Bubur sama. Tak buat pun tak apalah. Sekedihnya tak buat uzur gapo-gapo. Kira mati waktu. Boleh? Kira dah. Pas kita niat gitu, sekiranya kita tak panjang umur. Tak apa dah. Ada dia. Ada kira ada. Pelik pula. Supaya kita buat. Tak putus-putus. Besar kan niat ni. Dah. Tu kena ada lah. Nak cuci mulai. Okay. Dah. Waktu mulai wuduk tu. Sekadar sehat tu. Dah. Apa kata dia? Tu dia, kata dia. Maka adalah orang kerja aman. Mana kerja aman tu? Tak ada. Nak wirik kok mana? Boleh belakang, boleh tak pilih. Minat kau gapo. Mereka kata, aja ya kita main. 9,900, 90 ayat tu. Siapa dia nak baca kalau kita tak baca? Ada arah Quran tidak turun di Kelantan. Quran turun di tanah Arab. Nah, kita kelih orang sana kan. Nak tunggu bah baca Quran. Nah, nak baca tu lah. Tunggu bah betul tu baca Quran. Kopel. Mana wahyu Quran tu jatuh atas lidah dia. Nah, sebutlah ke mana-mana cara. Oleh hak panjang, hak panduk belana. Pak ayat ada. Qul huwallahu ahad. Dah, buatlah lah. Dah. 3 kali seumpama membaca Quran sekali habis. Tak yakin situ. Duk kuat hak hawa, duk kuat hak nafsu. Nelayan ada gitu. Ada baca 3 kali baca Quran semua. Boleh. Tu pokok Yasin, baca Yasin sekali khatam. Sepuluh aku membaca Quran 10 kali habis. Besar yang mubarakatnya tu aku muruh hamba dia. Nak buat seperti nak cari mana? Ni. Nak baca benda lain boleh tak baca. Hari Jumaat subhanallah 1000. Aku tak ada lah kerja banyak. Hari Sabtu 1000 la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi tak apalah. Kesenangan tu saya jamin. Alam nasyrah. Kayak kita nak baca. Alam nasyrah laka sadrah. Saya buka lalu hak speak tu. Kita learn hidup speak sama. Waktu yang tak cukup tak ada tu. Itu saya buka sama. Nah, pintu hati, pintu dada dia tu jadi lega sama. Kalau sesuk ya dikaya. Tu Pasbuk lah kata lah 1000. La ilaha illallah hari Sabtu. Hari Ahad 1000. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Hai, tak aja sebut kali. Kalau sekali 2 tu. Dah. Tak amal orang tua gitu ni. Sebab dia tahu sikit, dia amal sedepah. Kita learn ni tahu banyak, tak ada amal lah. Sudah juga pakat tahu. Orang tua gitu, sayangnya. Dah. Ilmu. Hayyu, Ya Hayyu, Ya hidup, Ya kuasa, Ya Hayyu, Ya. Besarnya boleh. Dah, 7 tu. Dia berdiri dengan sendiri tu. Itu saya dah. Baca hari, senang tu. Baca pula. 1000 pula.
Kau pula la haula la quwata illa billah. Kita nanti kilak ah. Bulan-bulan 7 baca. Takut kelak. Sekali tu yalah. La haula la quwata illa billah. Sekali ya Tuhan akan hapus. Dah. 99 bala. Kali ya tu. Dah. Bala ni banyak. 140. Dah sehari turun. Atas muka dunia. Hari Selasa selawat 1000. Wirid lah. Kalau puasa itu kat Arab. Allah. Hari Rabu baca pula Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Ni. Tak belikan Ya tu. Tak daripada jemaah 1 hingga sampai kami. Kalau kita tu amal benar-benar sungguh dengan sekala dia ajak ni, orang ni jadi wali abda di sisi Allah. Jadi wali abda lah. Dengan sendiri martabat dia naik. Tapi kena baca.